Setiap pagi dan setiap hari, jangan lupa untuk amalkan doa ni. Ambil tangan, kemudian kita baca doa ni, kita tiup kat tangan kita, kita sapu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Apa bacaannya? Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Yang bermaksud, ya Allah Tuhanku, berilah kebaikan dan kesihatan pada badanku, pendengaranku dan penglihatanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Tiup, kemudian sapu dekat muka kita, badan kita, insya-Allah kita akan bebas daripada masalah kesihatan. Badan kita akan segar, badan kita akan fresh, akal fikiran kita akan jadi lebih cergas, lebih tenang. Insya-Allah. Amalkan sama-sama, pasti mustajab.